Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Hakimi bin Muhammad Yassin. Nama saya Muhammad Fadis Imran bin Muhammad Said. Nama saya Muhammad Akasah bin Ahmad Rizwan. Kami daripada Unit Bahasa Melayu 1. Kami telah berjaya mencipta sebuah buku cerita kanak-kanak yang bertajuk Video Istimewa untuk Ibu. Terdapat beberapa perkataan pinjaman bahasa asing yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, perkataan television. Perkataan ini berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu television. Di dalam bahasa Melayu, ejaannya dieja dengan TELEVISYEN. Television ialah alat elektronik yang digunakan untuk menerima dan memaparkan siaran, gambar serta bunyi. Perkataan ini mengalami proses penyesuaian ejaan, iaitu perubahan akhiran SION kepada SYEN agar selaras dengan sistem fonologi bahasa Melayu. Perubahan ini penting supaya sebutan perkataan lebih mudah dan sesuai dengan lidah penutur bahasa Melayu. Seterusnya, perkataan garpu. Perkataan garpu berasal daripada bahasa Portugis, iaitu garfo. Ejaan garpu di dalam bahasa Melayu dieja dengan GARPU. Garpu. Garpu ialah alat makanan yang mempunyai beberapa cabang tajam dan digunakan untuk mencucuk atau mengangkat makanan. Perubahan ejaan berlaku bagi menyesuaikan bunyi asal kepada sistem sebutan bahasa Melayu. Suku kata FO, fo, pada akhir perkataan ditukar kepada PU, pu, kerana bunyi tersebut lebih lazim dalam pola fonologi bahasa Melayu. Seterusnya, perkataan komputer. Perkataan ini berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu computer. Komputer ialah peranti elektronik yang digunakan untuk memproses data, menyimpan maklumat dan melaksanakan pelbagai tugas secara automatik. Ejaan komputer dalam bahasa Melayu dieja dengan KOMPUTER. Perkataan ini mengalami sedikit penyesuaian dari segi ejaan dan sebutan. Huruf C dalam bahasa Inggeris ditukarkan kepada huruf K dalam bahasa Melayu bagi menepati sistem ejaan rumi bahasa Melayu. Penyesuaian ini memastikan konsistensi dalam penggunaan huruf dan bunyi. Seterusnya, kata pinjaman asing yang terdapat dalam buku ini ialah perkataan almari. Perkataan almari berasal daripada bahasa Portugis, iaitu armario. Dalam hal ini, suku kata AR ditukarkan kepada AL serta huruf O digugurkan bagi membentuk perkataan almari. Ejaan perkataan almari dalam bahasa Melayu ialah ALMARI, iaitu almari. Menurut PRPN, iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu, almari bermaksud perabot yang bertingkat-tingkat dan berpintu untuk menyimpan pakaian, barang-barang dan lain-lain. Contoh penggunaan perkataan almari dalam buku cerita ini ialah Aina terus menuju ke meja komputer yang berada di tepi almari. Yang kelima, kata pinjaman asing yang terdapat dalam buku cerita ini ialah perkataan telefon. Perkataan telefon berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu telefon. Dalam konteks ini, ejaan PH ditukarkan kepada F serta huruf I digugurkan bagi membentuk perkataan telefon. Ejaan telefon dalam bahasa Melayu ialah TELEFON, telefon. Menurut PRPM, telefon bermaksud alat untuk bercakap dengan orang yang jauh dengan menggunakan tenaga elektrik dan kawat atau hubungan satelit. Contoh penggunaan perkataan telefon dalam buku cerita ini ialah
Dia menggunakan telefon pintar untuk menangkap gambar. Selepas itu, kata pinjaman bahasa asing yang terdapat dalam buku cerita ini ialah video. Perkataan video berasal daripada bahasa Latin, iaitu videre yang bermaksud melihat. Perkataan ini merupakan kata pinjaman bahasa Inggeris, iaitu video. Ejaan perkataan video tidak berubah daripada kata pinjaman bahasa Inggeris, iaitu video, video. Tambahan pula, perkataan video tidak mengalami perubahan ejaan yang besar dan hanya sebutan disesuaikan dengan lidah Melayu. Menurut DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, video bermaksud rakaman atau siaran yang mengandungi unsur gambar bergerak dan biasanya disertai bunyi. Jadi saya teruskan perbincangan kita tentang kata pinjaman bahasa asing. Yang ketujuh ialah perkataan message yang berasal daripada bahasa Inggeris. Perkataan message dieja dalam bahasa Inggeris seperti MESSAGE, message. Manakala dalam bahasa Melayu dieja seperti MESEJ, message. Penyesuaian ejaan dan bunyi mengikut sistem bahasa Melayu. Huruf SS dalam bahasa Inggeris ditukarkan kepada S dalam bahasa Melayu. Dan akhiran AGE dalam bahasa Inggeris ditukarkan kepada EJ dalam bahasa Melayu. Sebutan ini lebih mudah untuk disebut bagi penutur yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi, definisi message menurut Kamus Dewan Bahasa merupakan pesanan, berita, kata-kata singkat yang hendak disampaikan kepada seseorang dan sebagainya. Jadi, sebagaimana yang kita lihat di dalam slide, perkataan message terdapat dalam buku kanak-kanak pada ayat "Terima kasih ibu, tulis Aina. Dia mahu message itu kelihatan cantik." Seterusnya pula, yang ke-8, perkataan grafik berasal daripada bahasa Latin, iaitu graphic. Perkataan grafik dalam bahasa Latin dieja seperti GRAPHIC, graphic. Manakala dalam bahasa Melayu dieja seperti GRAFIK, grafik. Penyesuaian ejaan dan bunyi mengikut sistem bahasa Melayu. Huruf PH ditukarkan kepada F dalam bahasa Melayu. Akhiran IC pula ditukarkan kepada IK dalam bahasa Melayu. Jadi, definisi perkataan grafik menurut Kamus Dewan Bahasa merupakan maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan, gambar rajah, simbol dan lain-lain. Jadi sebagaimana yang kita lihat, perkataan grafik terdapat dalam ayat "Mereka menambah gambar dan muzik keluarga. Grafik video itu kelihatan sangat menarik. Aina berasa sangat gembira." Dan kata pinjaman bahasa asing yang terakhir iaitu perkataan doa yang berasal daripada bahasa Arab. Jadi perkataan ini dieja dalam tulisan Jawi seperti dal, ain, alif, hamzah, doa. Manakala dalam bahasa Melayu dieja seperti DOA, doa. Jadi definisi doa menurut Kamus Dewan Bahasa merupakan permohonan, permintaan kepada Tuhan atau kebaikan yang dipinta dengan restu daripada Tuhan. Sebagaimana yang kita dapat lihat dalam buku cerita kanak-kanak, perkataan doa terdapat dalam ayat "Keluarga itu hidup penuh kasih sayang. Aina berdoa agar keluarganya terus bahagia." Seterusnya, kami ingin membentangkan beberapa contoh kesalahan bahasa yang terdapat pada media elektronik dan juga media cetak. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan ejaan anjir. Perkataan anjir merupakan satu bentuk ejaan yang tidak baku dalam bahasa Melayu standard. Jadi, perkataan yang betul adalah anjing, iaitu dieja dengan ANJING, anjing. Jadi, penggunaan anjir
adalah tidak tepat kerana tidak menepati sistem ejaan bahasa Melayu yang baku. Seterusnya, kesalahan ejaan dan penggunaan singkatan. Contoh ayat, saya nak beli tapi lambat sedikit. Ayat ini mengandungi beberapa kesalahan singkatan tidak standard. Jadi ayat yang betul ialah, saya hendak beli, tetapi lambat sedikit. Kesalahan ini berlaku kerana penggunaan singkatan seperti NK, TPI dan LMBT yang lazim digunakan dalam komunikasi tidak rasmi seperti message text ataupun WhatsApp. Dalam bahasa Melayu standard, ejaan NK sepatutnya ditulis dengan hendak atau nak. TPI pula perlu ditulis sebagai tetapi. Dan LMBT ialah lambat. Penggunaan singkatan ini dianggap tidak gramatis dalam penulisan formal kerana tidak mematuhi prinsip kejelasan dan ketepatan bahasa. Bahasa baku menuntut setiap perkataan ditulis penuh bagi mengelakkan kekeliruan makna dan memastikan komunikasi lebih profesional. Kesalahan seterusnya adalah kesalahan ejaan percetakan. Perkataan ini juga merupakan ejaan yang salah. Perkataan yang betul ialah percetakan. Kesalahan ini berlaku akibat kekeliruan dalam pembentukan kata terbitan. Perkataan percetakan berasal dari kata dasar cetak yang menerima imbuhan apitan per dan an. Jadi ejaan yang betul adalah imbuhan per di hadapan PER, seterusnya cetak dan imbuhan akhiran an. Ejaan yang betul ialah PER CETEKAN, percetakan. Ejaan percetakan adalah salah kerana menggantikan huruf italic dengan huruf I. Dalam bahasa Melayu, perubahan huruf yang tidak tepat boleh menyebabkan perkataan menjadi tidak wujud atau tidak diiktiraf dalam sistem bahasa. Kesalahan bahasa seterusnya yang dikesan oleh kami ialah penggunaan perkataan kebersihan. Kesalahan bagi perkataan ini ialah ejaan yang tidak tepat. Perkataan kebersihan ialah salah dan bentuk yang betul ialah kebersihan. Dari segi jenis kesalahan, perkataan ini tergolong dalam kesalahan ejaan. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat penambahan huruf R yang tidak sepatutnya dalam pembentukan perkataan tersebut. Dalam bahasa Melayu, imbuhan apitan yang betul bagi kata dasar bersih ialah ke-an. Lalu membentuk perkataan kebersihan, bukannya kebersihan. Seterusnya, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, perkataan kebersihan membawa maksud keadaan bersih, iaitu bebas daripada kekotoran, pencemaran atau unsur yang tidak bersih. Kesalahan ini termasuk dalam kategori media cetak. Kesalahan bahasa yang kelima ialah penggunaan frasa dijual. Kesalahan bagi frasa ini ialah ejaan yang tidak tepat kerana perkataan di dan jual telah dipisahkan, sedangkan bentuk yang betul ialah dijual yang perlu dieja rapat. Dari segi jenis kesalahan, frasa ini tergolong dalam kesalahan ejaan kata berimbuhan, khususnya yang melibatkan imbuhan awalan di. Dalam bahasa Melayu, di sebagai imbuhan pasif hendaklah ditulis rapat dengan kata kerja. Oleh itu, bentuk yang betul ialah dijual. Namun begitu, perlu dibezakan antara di sebagai imbuhan dan di sebagai kata sendinama. Jika di menunjukkan tempat, maka ejaannya ialah ditulis berasingan, contohnya di sekolah. Sebaliknya, jika di hadir sebagai imbuhan pasif, maka ejaannya perlu dirapatkan seperti dibeli. Seterusnya, menurut DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, dijual merujuk kepada sesuatu yang ditawarkan atau dipasarkan untuk dijual. Selepas itu, kesalahan yang dijumpai oleh kami ialah kesalahan penggunaan perkataan klinik.
Kesalahan bagi perkataan ini ialah ejaan yang tidak tepat. Perkataan klinik merupakan bentuk yang salah, manakala bentuk yang betul ialah klinik. Dari segi jenis kesalahan, perkataan ini tergolong dalam kesalahan ejaan. Hal ini demikian kerana penambahan huruf vokal E pada awal perkataan yang menyebabkan ejaannya tidak menepati bentuk standard bahasa Melayu. Bentuk yang diterima dan digunakan secara baku ialah klinik. Seterusnya, menurut DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan klinik bermaksud tempat memberikan diagnosis dan rawatan pesakit luar atau tempat mendapatkan pemeriksaan dan rawatan. Perkataan ini dikategorikan sebagai kesalahan media cetak. Seterusnya, kita sambung pula pada kesalahan bahasa yang ketujuh. Kesalahan ini merupakan kesalahan pada media cetak. Sebagaimana yang kita dapat lihat di atas helai kertas ini, terdapat tulisan yang ditulis seperti Bunga Kebangsaan Malaysia, yang mana ini merupakan kesalahan ejaan pada perkataan kebangsaan. Seperti yang anda lihat, ejaannya seperti KIK, BAN, SSA, kebangsaan. Yang dibetulkan ialah seperti KIK, BANG, SSA, kebangsaan, bukan kebangsaan. Seterusnya, kesalahan bahasa yang ke-8 ialah kesalahan media cetak juga, yang ditulis had selipar tandas hanya di sini, TQ. Jadi ada beberapa kesalahan pada penyataan yang ditulis di atas kertas tersebut. Yang pertama, perkataan had lebih sesuai digantikan dengan perkataan letak. Dan yang kedua, perkataan TQ lebih sesuai digantikan dengan perkataan terima kasih. Jadi had selipar tandas hanya di sini, maksudnya jadi pelik kerana seolah-olah merujuk kepada batas selipar, bukan perbuatan meletakkan selipar. Jadi ayat yang betul ialah sila letakkan selipar tandas di sini sahaja, terima kasih. Ayat ini lebih jelas dan lebih mudah untuk difahami oleh pengguna. Dan yang terakhir, kesalahan bahasa yang ke-9 merupakan kesalahan bahasa media cetak juga. Dan pada banner tersebut terdapat 5 kesalahan bahasa. Jadi yang pertama ialah kami satu Dewan Kedai Handphone Terbesar. Jadi ayat ini sangat tidak sesuai digunakan. Sebetulnya digunakan seperti kami kedai telefon bimbit nombor 1 terbesar. Yang kedua pula ialah lebih 80 pilihan handphone. Dekat perkataan handphone itu merupakan bahasa Inggeris, bukan kata pinjaman bahasa Inggeris. Jadi yang sebetulnya ialah lebih 80 pilihan telefon bimbit. Dan yang ketiga, lebih 1000 pilihan aksesori. Jadi ini merupakan kesalahan tanda baca. Yang sepatutnya ditulis ialah lebih 1000 ada koma selepas nombor 1 pilihan aksesori. Yang keempat pula ialah datang Dewan je pilihan dan beli. Merupakan kesalahan huruf besar, huruf kecil dan penggunaan perkataan ke tiada. Jadi sebetulnya ialah datang ke Dewan sahaja, pilih dan beli. Dan yang terakhir ialah tak payah pergi sana, sini jimat masa. Jadi sebetulnya ayat yang digunakan ialah tak perlu pergi ke sana sini, jimat masa. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya tentang kesalahan bahasa. Sekian, terima kasih.